Saya nak kongsikan 10 cara closing paling mujarab. Tapi sebenarnya saya tak suka langsung nak buat kerja-kerja closing ni. Jujur cakap, saya tak suka push orang. Tak suka nak bagi ayat power, skrip-skrip closing yang konon confirm close. Tanya soalan tu. Tanya soalan ni. Last, buyer senyap. Atau paling pedih, dia balas. Ni ayat nak closing saya ke? Kita ingat kita bijak. Tapi buyer zaman sekarang dah tahu semua tu. Lagi kita push, lagi mereka lari. Kita pula penat menjawab WhatsApp. Explain panjang-panjang. Tapi hujungnya, buyer kata fikir dulu. So, tak adalah 10 tips yang saya nak share hari ni. Tapi, saya nak share satu cara yang saya sendiri guna dan ramai orang berjaya guna juga. Cara closing tanpa perlu closing pun. Senang je. Buat landing page plus sales funnel. Bila orang nampak iklan atau post kita kat Facebook, TikTok atau group, mereka klik sendiri masuk landing page. Dekat situ, semua info dah ada. Harga, testimoni, gambar, video dan kenapa mereka patut beli. Buyer zaman sekarang suka baca sendiri dulu. Bila mereka dah yakin, mereka sendiri akan tekan button dan buat bayaran. Kita tak perlu pun chat panjang-panjang. Tak perlu pun buka mulut. Kalau mereka belum ready beli pun, mereka masuk email list, Telegram atau WhatsApp group. Lepas tu, kita share testimoni dan info hari-hari. Lama-lama mereka sendiri terpaksa beli. Sebab setiap hari mereka tengok orang lain dah guna, dah dapat result. Itulah dia. Cara closing tanpa closing. Tak payah pening nak hafal 10 skrip magic tu semua. Kalau nak mula buat landing page and funnel sendiri, klik je link kat caption atau komen. Saya tunjukkan step by step sampai jadi.